Soalan 20. Rajah 20 menunjukkan sebuah oktagon sekata. So, kita ada oktagon sekata. Kat sini oktagon sekata. So, cikgu conteng sikit. Okey. So, ada 8 sisi dekat sini. Okey. WXT ialah sebahagian sisi bagi sebuah poligon sekata. So, WXT. Kat sini WXT ni sebahagian daripada poligon sekata. Cari bilangan sisi poligon itu. So, sekarang ni kita nak cari sisi poligon sekata dekat sini. Okey, so ada berapa dekat sini? Okey, so bila bilangan sisi, formula dia N sama dengan 360 bahagi dengan sudut peluaran. Okey, so sekarang ni kita nak cari sudut peluaran, kena cari sudut dalam dia dululah. Okey, so sekarang ni maklumat yang dibagi pada kita ialah 8 sisi dekat sini. So, 8 tolak 2 darab dengan 180. So, cikgu kira dulu untuk oktagon. So, oktagon 6 darab dengan 180. So, kita akan dapat 1080. 1080. So, 1080 bahagi dengan 8 sisi. So, kita akan dapat bahagi dengan 8. So, kita akan dapat 135. Okey, bermakna sudut semua ni ialah 135. Okey, so sekarang ni dekat sini kita tak boleh nak cari. So, kita boleh cari sudut dalam dia kat sini lah. Okey, untuk oktagon ni, kita dapat kat sini 135. Ni 135, kat sini 135. So, 63 sini, 63 sini. Okey, jadi sekarang ni dia ada 5 sisi dekat sini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. So, kita tahu 5 sisi ni 540. So, 540 ni tolak semua sekali, dapat nilai X dekat sini. So, cikgu tekan kalkulator terus. 540 tolak 135 tolak 135 tolak 6. 3 tolak dengan 6. 3. So, kita akan dapat 144. Okey, so sudut X ni 144. So, kalau nak cari sudut peluaran, dekat mana pun boleh. Dekat belah sini pun boleh, dekat belah sini pun boleh. So, 180 tolak dengan 144. So, kita akan dapat 36. Okey, kalau sudut peluaran dia 36, so cikgu tukar terus kat sini. 36. So, jawapan dia ialah 10. So, jawapan dia A.